hari ni kita bawa budak autism ke pasaraya. Korang akan tengok macam mana perangai dia dekat dalam pasaraya. Mana? Apa suka-suka je ambil mainan ni. Ketak balik. Biasa budak macam ni dia akan fokus kepada macam mana mainan macam ni. Dia selalu nak Lego, tak Lego bola berwarna-warni. Dia akan compare, kejap dia ambil rumah, kejap dia ambil kotak. Satu mana satu, tapi kalau boleh tak nak beli. Sebab tak sampai satu hari benda ni musnah. Dia macam ni kena 24 jam pegang. Kalau kita orang tak pegang, dia akan tawaf satu mall. Tolong! Mama! Mami! Betul! Bangun. Okey! Pak! Ini duduk diam. Nanti orang marah. Tutu. Mama. Iya. Abang tengok sini bang. Tengok. Ada nanti. Tengok mangan. Tengok sana. Okey. Kenapa? Lapar ke? Tak ada lah, tak cukup.